Hari ni Kak Yan nak kongsikan ayam kampret. Ayam kampret ni pada Kak Yan ayam 4 rasa. Ada pedas, ada manis, ada masam, Ada masin. masin. Jadi kan dia daripada Thailand. Of course lah bahan-bahan dia ada bahan-bahan dari Thailand, tapi sedap, boleh masak hari-hari. Okay, kita perlukan ayam lah. Ayam yang dah siap digaulkan dengan kunyit, garam dan kunyit bang. Kita kena goreng tapi tak nak goreng terlampau lama. Orang kata 80% macam tu sebab bila dia masak nanti dia serap dia punya bahan-bahan tu. Jadi kita kena panaskan minyak dululah. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng. Ayam dah campur dengan garam dan kunyit. Satu tips kan bila kita nak goreng ayam, nak bagi ayam tu cantik, sedap, ayam tu kena goreng, kena kering kan sepatutnya. Kering, kita kering. toskan lama, seperti kita gaul. Kalau nak buat ayam goreng, lagi elok kita lap-lap sikit bang. Oh, ya ke? Dia kering, bila dia goreng dia cantik. Alright. Okay, ayam ni kan masih juicy lagi kat dalam. Kita angkat. Tengok, sebabkan kita gaul, satu daripada sebab kita gaul dengan garam kunyit nak bagi minyak dia warna kuning. Sebab kita nak guna minyak ni balik Kita guna minyak ni balik, tapi kita kena keluarkan lah. Tinggalkan sikit je sebab nak menumis ya? nak menumis dalam 4 sudu besar macam tu. So kita keluarkan lah. Alright. Okay, lepas kita goreng ayam, kita nak kisar bahan-bahan ni pula. Bawang putih. Okey, biasa lah kan? Yang besar-besar biasa. Lain sikit bang. Okay, ya. okey. Dia ada serai. Blend sekali ya? Blend sekali. Walaupun resepi ni banyaklah dekat feed kat mana-mana kan, tapi kali ni Kak Yan nak kongsi nak bagi dia lagi sedap. Serai. Halia kena lebih sikit. Ini bahan-bahan ni mesti ada. Oh, ya Allah, jatuh lah Kak Yan. Lengkuas Pun penting tambah siam. ya, mesti ada. Mesti ada. Tak ada tak sedap. Okey. Kemudian bawang putih dan juga bawang-bawang merah ni lah. Kalau guna yang besar tu, 2 cukup. Ini kecil-kecil kita pakai 6. Lebih kurang lah 6-8. Tengok saiz lah lebih kurang macam tu. Okey, kita akan kisar. Okey, buai sikit. Dan kita kisar. Okey, kita tumis bahan-bahan ni. Biar bahan-bahan ni banyak. Sedap ni bawang lengkuas. Tengok dia punya bau. Dah naik. Masuk mata. Betul lah. Maknanya kan berbenda macam tu bahan dia cukup lah. Okey, kita tunggu air dia kering sikit. Baru kita masuk bahan lain. Bahan lain. Okey, kita masukkan cili kering kisar nak bagi pedas. Kalau suka lagi pedas, tambahlah. Itu yang Kak Yan kata 4 rasa tu. Rasa pertama dia pedas. Cili kering kisar ni kena digaringkan dulu baru boleh masuk bahan-bahan lain. Sebab nasi kampret pula. Ayam ni dia kering-kering, taklah kering sangat tapi dia tak berkuah. Jadi biar dia melekat dekat ayam tu baru cantik. Okey, kita masukkan paste tom yum dalam 1,5 sudu besar. Paste tom yum ni ada minyak. Jadi kan kita tumis tadi jangan minyak banyak masukkan. Sedap ni. Yang sukakan rasa-rasa Thai kena cuba. Ya. Okey, kita boleh masukkan bahan lain juga. Sos cili. Bahan dia tak banyak tapi bahan dia kena ada. Kisar manis. Sos tiram. Sos tiram. Pandai je. Bagi perasa lah. Dan yang pasti kena ada Asam. sos ikan. Itulah dia masam dalam sos Ada masin tom yum betul. ni dah ada masam. Ada masin ya sos Ya. ikan tadi. Dia tangkap bau, dia tangkap color dia cantik gila Satu lagi, manis dia tahu mana bang? Gula. Ya, gula ni tabung. gula siam ni apa nama pun Kak Yan tak tahulah. Ni Pakai gula brown sugar pun tak apa. Kak Yan ada, saya pakai. Kak Yan Tetap ada. Kak Yan bagi. Ya kan? Okey, kita cantikkan, kita sedapkan. Masin belum ada lagi. Tadi sos ikan tadi. Dia dah. Ya, tapi bos sikit lah. Masin kan. Salahkan Kak Yan. Betul kan? Sos ikan ada dalam tom yum paste tu pun ada masin-masin sikit. Gula ni dia lambat nak cair. Biarkan. Yang ni biarkan dia lama sikit biar dia gelap sikit colour dia. Alright. Bau dah ada, rasa dah ada.
Tapi kita kena gelapkan sikit je lagi tu. Dia cepat je gelap sebab gula tadi tu bang. Jadi satu lagi bahan nak bagi dia lagi rasa Thai, kena ada daun Pudina. Daun limau. Oh, Okey, kita kalau rajin potong halus-halus, kalau tak rajin macam Kak Yan tu kita Cari. siap-siapkan je lah. Kalau nak banyak. Ni masak ni bahan-bahan kena ada, tapi dia punya kuantiti tu ikut suka. Lagi banyak lagi sedap, lagi keluar bau dia. Okey, kita siap-siapkan. Tak payah banyak lah. Nah, alang-alang nak pergi ke Thailand biarlah. Betul-betul Thailand. Dia dah nak mula kering. Kita boleh masukkan ayam. Sebab biar ayam ni lama masak dengan sambal ni. Sebab tadi pun ayam tak sepenuhnya masak. Betul. Okey, kita gaul ya. Cantik bang. Alhamdulillah. Dia kita masak nampak cantik dah, seronok dah. Kira macam ayam masak merah Thailand ni. Ya, betul. Betul bang. Kalau tak nampak daun limau tu memang kita ingat ayam masak merah. Betul. Tapi yang ni tak boleh tipu lah bang. Bau dia. Betul. Jadi nak lagi cantik, kita masukkan cili padi ataupun nak masuk cili hijau, cili merah pun tak nak pedas ke, anak-anak takut nampak cili padi pun boleh. Tak nak masuk pun boleh. Dia macam ni ya. Dia tak berkuah sangat, dia taklah kering sangat. Ayam dah nak masak, Kak Yan sharekan tips untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Okey, dah puas hati, kita boleh tutup api, kita nak hidangkan. Kak Yan nak hidangkan, tengok dengan teliti bagaimana jatuhnya ayam ni ke dalam mangkuk ni. Sambal dia sedap tu dia. Ni cili-cili ni rangup lagi kan. Sekali makan ayam, gigit cili dia. Lagilah nikmat makan ayam kampit. Macam tu. Okey, inilah dia menu kita hari ini. Bolehlah cuba resepi Kak Yan bagi kat bawah. Apa lagi ya, kita jumpa lagi lah di episod yang akan datang. Boleh like, boleh share banyak-banyak dekat kawan-kawan. Ajak datang ke channel Kak Yan. Okey, jumpa lagi. Bye. Terima kasih.